Panduan langkah demi langkah. Pembukaan kotak dan pemasangan. Beyond Microplasma Air Purifier. Bagi membuka kotak Beyond Microplasma Air Purifier yang telah anda beli, anda perlu meletakkan kotak tersebut pada kedudukan menegak di atas permukaan yang rata, seperti di atas lantai atau di atas meja yang kukuh. Potong jaruh pengikat kotak berwarna kuning dengan berhati-hati dan tanggalkan pelekat keselamatan daripada kotak. Buka penutup atas kotak untuk mengeluarkan beg plastik yang mengandungi alat kawalan jauh dan sebiji bateri litium, serta naskah manual operasi dan kad waranti. Buka beg plastik untuk mengeluarkan alat kawalan jauh dan bateri litium. Masukkan bateri dengan betul ke dalam pemegang bateri pada alat kawalan jauh. Kemudian, keluarkan manual operasi. Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami langkah-langkah keselamatan di muka surat 1 dan 2 pada manual ini sebelum pemasangan dan pengoperasian unit tersebut. Sila simpan manual operasi waranti di tempat yang mudah dirujuk apabila perlu. Pastikan menyimpan kad waranti dengan baik. Waranti ini hanya meliputi kerosakan bagi komponen elektrik seperti penjana ion, motor kipas, penunjuk P, C, B, atau papan litar tercetak, dan penunjuk L, E, D, atau diod pancaran cahaya, untuk tempoh 1 tahun daripada tarikh pembelian, dan ia tidak merangkumi aksesori seperti penapis, kod kuasa, plug, dan sebagainya. Sekiranya terdapat sebarang masalah pada komponen yang dilindungi waranti ini dalam tempoh 12 bulan selepas pembelian, anda boleh menghantarnya ke ibu pejabat dengan menyertakan kad waranti untuk pembaikan atau servis secara percuma. Seterusnya, keluarkan unit daripada kotak. Ia dilindungi dengan beg plastik. Keluarkan perlahan-lahan daripada beg plastik dan tempatkan pada permukaan yang bersih dan rata. Sekarang, buka unit penulen utama bagi membuka balutan pada penapis yang terdapat di dalamnya. Langkah-langkahnya adalah, pertama sekali, letakkan ibu jari kiri dan kanan dan tekan pada tab di kedua-dua sisi bawah unit penulen utama. Dengan berhati-hati, tanggalkan panel depan daripada unit penulen utama. Jangan menggunakan daya berlebihan bagi mencegah kerosakan pada panel depan. Kemudian, angkatkan panel depan sedikit ke atas untuk menanggalkannya daripada slot pada unit penulen utama. Keluarkan set penapis yang terdiri daripada pra-penapis boleh cuci, penapis nano perak, penapis karbon bergranul teraktif, dan penapis true HEPA dengan berhati-hati daripada unit penulen utama. Kesemua set penapis dibalut dengan beg plastik. Guntingkan beg plastik untuk mengeluarkan set penapis, lalu pasangkan set penapis tersebut ke dalam unit penulen utama. Sekarang, anda perlu memasangkan kembali panel depan ke kedudukannya. Langkah-langkahnya adalah, pertama sekali, letakkan unit penulen utama secara menegak pada permukaan rata. Kedua, selakan penyangkut pada panel depan perlahan-lahan ke dalam slot yang terdapat pada bahagian atas unit penulen utama. Ketiga, dengan cermat tekankan bahagian bawah panel depan ke tab yang terletak pada bahagian bawah unit penulen utama bagi pemasangan yang kemas. Setelah anda memilih kedudukan ideal di kediaman anda bagi meletakkan Beyond Microplasma Air Purifier tersebut, anda bolehlah menyambungkan kod kuasa kepada sumber kuasa. Sila rujuk langkah keselamatan penggunaan produk pada manual operasi bagi menentukan kedudukan unit untuk fungsi yang optimum. Ingatlah untuk menjauhkan unit dari sumber haba dan sinar matahari. Sejurus anda menyambungkan kuasa, unit Beyond Microplasma Air Purifier beroperasi untuk menyingkirkan pencemar udara dan mempertingkatkan kualiti udara di kediaman anda melalui sistem penapisan udara pelbagai tahap dan teknologi ion mikroplasma Beyond. Anda boleh menggunakan alat kawalan jauh untuk melaraskan mod pilihan anda, seperti memilih mod bersih atau mod segar. Tahap kelajuan kipas sama ada auto, rendah, pertengahan atau tinggi, serta pemilihan tempoh sama ada 1 jam, 4 jam atau 8 jam.
Penyelenggaraan berkala dan penggunaan yang betul memastikan prestasi dan ketahanan Beyond Microplasma Air Purifier untuk jangka masa yang lama, agar anda dapat menikmati udara yang lebih bersih, lebih segar dan lebih menyihatkan dalam keselesaan kediaman anda. Rujuklah naskah manual operasi anda bagi arahan pembersihan atau penyelesaian masalah spesifik. Jika perlu,